daripada yang mereka import kerana keperluan domestik. Tapi itu tak dapat kita lakukan kerana takungan minyak kita adalah kecil. Kita hanya ada 27 bilion tong reserve. Berbanding saya kata 1020 kali ganda yang dimiliki oleh Arab Saudi yang memiliki 267 bilion tong. Dalam keadaan yang ada sekarang, sama ada tuan-tuan nak mendengar pandangan-pandangan politik tentang orang ini, tentang orang itu, tuan-tuan ambil dulu. Perkataan yang paling betul adalah tentang bagaimana seriusnya apa yang kita akan alami apabila tekanan berlaku terhadap ekonomi kita. Itu yang saya ingatkan tuan-tuan bahawa perkongsian ini adalah untuk membolehkan kita semua berwaspada dan kita semua saling menjaga kepentingan kita dalam bentuk iaitu mudarat yang akan datang kerana kesan ekonomi. Bagi orang yang komen, penunggang, masyuk apa semua, dia tak ada apa tanggungjawab tuan-tuan. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan untuk bodoh dan mati dalam kebodohan. Tapi kita yang ada tanggungjawab. Menjadi ayah, kepala keluarga, menjadi ibu, menteri kewangan dalam rumah. Kita semua adalah orang yang tak akan menanggung beban ini. Okey, kita akan menanggung beban ini. Jadi ramai orang yang akan merasa dia tak peduli apa yang sedang berlaku. Kerana orang yang dalam hidup dia tak pernah bertanggungjawab, dia tidak akan mencintai sebarang bentuk maklumat yang mengingatkan dia bahawa tanggungjawab kita semua akan terjejas. Terjejas kerana satu adalah pendapatan kita tidak bertambah, tetapi kos sara hidup kita akan meningkat. Pertambahan yang lebih buruk adalah pendapatan kita mungkin menyusut, tetapi kos sara hidup kita akan menjadi lebih tinggi. Selain daripada tuan-tuan bertanya tentang subsidi, saya tak fikir kerajaan akan boleh subsidi minyak ni secara sustainable. Kerana selain daripada subsidi minyak yang digunakan oleh orang awam yang dipanggil subsidi hangus. Kerajaan bayar, kita pakai minyak hangus. Kerajaan bayar, kita pakai minyak hangus. Sebuah negara yang sihat, dia tak boleh sentiasa hidup dengan ekonomi yang hanya bersifat penampan. Iaitu menampan kenaikan harga minyak untuk tidak memenderitakan rakyat. Tapi dia juga diikat dengan apa yang dipanggil pelaburan bagi apa yang dipanggil merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi selain pada rakyat, selain daripada kerajaan kena tanggung beban, iaitu menyediakan subsidi, tuan-tuan kena ingat. Peluang pekerjaan, kesan pekerjaan, penutupan syarikat, pembuangan pekerja juga bergantung kepada apa pakej rancangan ekonomi yang kerajaan boleh buat. Untuk buat pakej rancangan ekonomi, dia memerlukan jumlah yang sangat besar. Kalau duit dihabiskan semua untuk subsidi, kerajaan tak boleh menyediakan proses rancangan ekonomi, iaitu membiaya sebahagiannya dengan mengeluarkan lebih banyak tunai kepada rakyat untuk berdaya beli. Kemudian melindungi industri yang sedia ada ni daripada kolap. Kalau industri yang sedia ada ni kerana tiada permintaan, gangguan, sebagai contoh saya jelaskan pada tuan-tuan, bila perang ni berlaku, daya beli menjadi lemah. Ekspor kita punya semiconductor 28% ke Amerika Syarikat. Industri bahan binaan meningkat 40% kerana kita import bahan binaan dan bahan binaan dibawa dengan menggunakan kapal laut di mana harga minyak meningkat. Jadi sektor perumahan juga akan terjejas. Industri barangan plastik yang juga mendirikan barangan-barangan utama. Ini semua industri yang akan terjejas. Sekiranya terlampau banyak benda kita berfikir sebagai orang Malaysia yang nakkan subsidi. Sebagai terlampau banyak benda yang kita fikir bahawa kita nakkan wang masuk ke dalam saku kita. Salah satu adalah kita terpaksa juga memikirkan tentang bagaimana pakej rancangan untuk menyelamatkan industri-industri yang mungkin rebah. Kalau industri ini rebah, tuan-tuan, yang paling buruk adalah orang hilang kerja. Dia bukan tentang minyak yang saudara pam tu je yang menjadi benda yang sekarang ni nak diperdebatkan. Sebab bagi orang yang terjun dalam kritik politik, sama ada mereka pentaksub kerajaan dengan mengatakan inilah kerajaan yang hebat dapat mengekalkan 1.99 per liter. Bagi mereka pembenci kerajaan, mengatalah ini kerajaan yang gagal menilai kenaikan harga diesel. Itu bukan isu dia, tuan-tuan. Isu yang seterusnya, sebuah negara yang kalau hanya berkocak dengan maklumat politik, dia akan roboh kerana semua keputusan dan semua pengetahuan rakyatnya hanyalah daripada kacamata politik. Dari segi kacamata ekonomi adalah dengan melihat apakah selama banyak kita hendakkan subsidi yang datang dalam bentuk minyak, kita akan terikat pula dengan kegagalan kerajaan menyediakan tunai untuk pakej rancangan. Tuan-tuan ingat balik, setiap kali kita kena recession, apa yang kerajaan buat? Pakej rancangan, pakej rancangan, pakej rancangan. Pakej rancangan ni kena ada setara dengan pakej yang subsidi minyak. Kalau minyaknya murah, tapi ekonomi yang terjejas kerana tiada dorongan daripada kerajaan untuk buat dia sustainable ketika permintaan dunia perlahan, syarikat-syarikat ini akan ditutup. Bila syarikat ini akan ditutup, bererti orang akan hilang pekerjaan. Yang lebih berat bagi sebuah negara bukan sahaja menyelamatkan harga minyak, tetapi menyelamatkan pekerjaan rakyat dia. Dan nak menyelamatkan pekerjaan rakyat dia, kerajaan kena tengok sektor manakah yang memerlukan perlindungan bagi menjamin kalau nanti minyaknya ada, kerjanya tak ada. Kalau kemudiannya kerjanya ada, minyaknya mahal. Maka ia bukanlah tugas yang mudah kerana inilah krisis yang dialami di seluruh dunia. Cuma beza dia kerana tuan-tuan tak begitu meluaskan pandangan tuan-tuan. Kerana kita habiskan masa di media sosial dan membaca media massa yang hanya bersifat anti dan pro kerajaan. Maka tuan-tuan tak tahu bahawa realistiknya di seluruh dunia, kesemua Perdana Menteri, kesemua Presiden negara berada dalam keadaan seperti Anwar Ibrahim. Sama ada dia boleh menyelesaikan ataupun tak boleh menyelesaikan, krisis ini berlaku dan akan berlaku dan akan lebih buruk.
Maka saya nak ingatkan tuan-tuan, ia bukanlah tentang apa yang disebut hanya sebagai menyelamatkan harga minyak, tetapi masuk ke dalam fasa menyelamatkan peluang pekerjaan. SME di negara kita sangat rapuh. Ini adalah bidang yang menyediakan peluang pekerjaan yang sangat besar dan dia menyumbang kira-kira 30% daripada KDNK ataupun pertumbuhan ekonomi negara. Dia bukan tentang 1.6 juta penjawat awam. Dalam apa jua keadaan, mereka boleh mendapat gaji tetap kerana mereka penjawat kerajaan. Tapi kita ada berjuta orang yang duduk dalam sektor rencam, yang lebih rapuh, ekonomi rencam, yang lebih rapuh. Dan mereka yang berada dalam sektor swasta, yang bergantung betul-betul kepada apa yang dipanggil sebagai market trade ataupun bergantung kepada permintaan pasaran. Sekiranya permintaan pasaran menjadi perlahan kerana keupayaan, saya katakan tadi, tuan-tuan ada 200-300, tuan-tuan dapat sokong industri yang dipanggil optional, ya SME. Tuan-tuan boleh beli kuah rojak daripada saya, tuan-tuan boleh beli barang-barang lain daripada tempat lain. Tetapi sekiranya harga makanan naik begitu mahal, rakyat akan bekerja dengan gaji hanya untuk membeli makanan. Berarti industri lain yang selama ini telah terbina dan menyediakan peluang pekerjaan, beratus-ratus ribu atau berjuta peluang pekerjaan akan tumbang. Kerana daya beli telah pun dipindahkan kepada sektor makanan. Maka daya beli tak boleh lagi dipindahkan ke dalam sektor yang lain, yang selama ini dipanggil sektor keperluan. Berarti tuan-tuan akan menolak apa yang dipanggil sebagai keperluan yang tidak perlu, tapi tuan-tuan akan mengekalkan dana yang makin menyempit kepada keperluan yang tak boleh tidak, iaitu makanan. Ini saya advise kepada tuan-tuan untuk sensitif, untuk faham bahawa tak memerlukan tuan-tuan jadi pakar. Saya tak perlu jadi pakar ekonomi. 1994 saya jadi wartawan, inilah setiap kali tugas media memudahkan rakyat faham tentang ekonomi. Sebab kita bukan bercara universiti nak menceritakan tentang ekonomi dalam bentuk tuan-tuan nak mendapat degree ataupun tuan-tuan nak siapkan master dan PhD. Tugas media daripada 1994 sampailah saya meninggalkan media tahun 2000, mengetuai bilik berita selama 26 tahun. Tugas saya memudahkan rakyat memahami apa itu krisis ekonomi yang akan menggugat mereka. Bukan mengajar rakyat untuk faham ekonomi untuk lulus peperiksaan. Jadi basicnya kita bagi tahu krisis ekonomi ini berlaku. 2026 adalah tahun krisis ekonomi yang tak memerlukan kita ambil peperiksaan. Di mana jawapannya telah tersedia. Harga makanan akan meningkat tinggi. Keupayaan syarikat-syarikat yang menyediakan peluang pekerjaan tetapi dalam sektor yang rapuh yang boleh tumbang pada bila-bila masa sekiranya tiada permintaan, akan ada apa yang dipanggil pembuangan pekerja. Kemudian, bagi pekerja-pekerja bergaji kecil yang asas gaji mereka 1,700 sampai 2,000. Tapi tuan-tuan ada peluang untuk mendapat allowance, overtime apa semua, maka tuan-tuan digariskan. Orang yang berpendapatan RM3,060. Berarti keluar daripada garis kemiskinan. Tetapi apabila allowance, overtime dan pendapatan tambahan telah ditarik balik, berarti tuan-tuan akan jatuh ke garis kemiskinan. Iaitu RM2,060 dan ke bawah di Malaysia adalah garis kemiskinan. Apa yang kita bincangkan pula dalam masa terdekat. Sekiranya syarikat-syarikat ni tak buang pekerja. Dan kemudian syarikat kata, kita mengurangkan kos operasi kerana kos perolehan keuntungan menjadi kurang. Berarti ramai orang yang keluar daripada garis kemiskinan RM2,080 kerana memiliki gaji atau kerana memiliki overtime atau allowance tambahan yang RM3,000 dan ke atas. Berarti semua orang ni akan jatuh di bawah RM2,080. Berarti tuan-tuan akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Ini saya akan mengingatkan tuan-tuan, politik tak akan menyelesaikannya. Tuan-tuan masuk, maki orang tu, tuan-tuan pergi komen dekat page orang ni. Ini masalah lah tuan-tuan kini menjadi Perdana Menteri pada keluarga tuan-tuan. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan adalah Menteri Kewangan bagi keluarga tuan-tuan. Berarti sebuah negara kini milik tuan-tuan, iaitu keluarga tuan-tuan. Maka tuan-tuan berwaspadalah supaya tuan-tuan tak terseret untuk menjadi penjilat atau pembenci politik ketika tugas tuan-tuan sebagai Perdana Menteri diuji untuk mengendalikan rumah tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan isteri yang kemudiannya menjadi tukang membawang dalam kolom-kolom politik, tuan-tuan adalah Menteri Kewangan. Dengan tugas tuan-tuan adalah menyelamatkan keluarga tuan-tuan. Maka itulah pengetahuan yang lebih penting untuk tuan-tuan tahu kerana akhirnya yang teruji adalah meja makan kita. Yang teruji bukan populariti politik. Maka saya ingatkan tuan-tuan, pulang dan renungkan semula tanggungjawab tuan-tuan dan meja makan di rumah. Saya jumpa banyak kawan, minum teh, masih lagi bercerita tentang PMX bla bla bla. Masih lagi bercerita tentang pembangkang bla bla bla. Ketika nyawa keluarga tuan-tuan sekarang ni berada di antara paras ini dan ini, yang tuan-tuan rasa tuan-tuan bernafas dengan selesa. Tapi tuan-tuan tak tahu bila nafasnya sampai ke sini, tuan-tuan akan mati lemas. Dan apa yang membezakan sini dan sini adalah kesedaran tuan-tuan untuk bertindak lebih awal. Sebelum tuan punya rumah, iaitu Perdana Menteri yang berseorang bapa ni tenggelam, atau Menteri Kewangan seorang ibu yang kemudiannya tenggelam. Saya ingatkan tuan-tuan sekali lagi, kita ada masa yang panjang untuk membenci dan menyukai politik. Menjadi wala-wala atau menjadi mala-mala. Tetapi menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu, inilah masa yang paling menguji. Kerana sebesar mana pun tuan-tuan menjadi penjilat politik,
sebesar mana pun tuan-tuan menjadi penaksub politik, yang diuji adalah keluarga tuan-tuan. Bukan parti tuan-tuan. Yang diuji adalah tuan-tuan dan keluarga tuan-tuan. Bukan seorang pemimpin tuan-tuan. Itu saya kata seberat-berat orang politik, mereka menanggung celaan. Seringan-ringan beban kita adalah tak mampu menyediakan makanan keluarga. Lagi berat, kehilangan rumah. Lagi berat, kehilangan kerja. Lagi berat, anak tak boleh bersekolah. Lagi berat, keluarga jatuh tanpa wang. Kalau kita kehilangan pekerjaan di tengah-tengah ekonomi yang mula menjurus kepada titik parah, parah dan parah. Dan saya jelaskan pada tuan-tuan, ini bukan krisis yang dialami oleh Malaysia, tapi krisis yang dialami oleh seluruh dunia. Semua orang di seluruh dunia sedang menanggung beban yang sangat besar. Amerika ada kenaikan harga minyak lebih 50% di bandar-bandar besar. United Kingdom dan juga Eropah, 26 buah negara Eropah plus satu United Kingdom yang dipanggil Brexit. Kesatuan Eropah ini adalah ekonomi yang mencantum 26 buah negara yang sangat maju dalam benua Eropah yang ada 54 negara. 26 negara yang mencantum kepentingan bersama pun tak dapat bertahan. Dengan kenaikan harga minyak, keterjejasan ekonomi, gangguan kepada pendapatan dan juga industri. Ini menjadikan 22 buah negara ini telah menekan butang panik, menjarakkan diri daripada Amerika, cuba menandatangani satu perjanjian bersama, 22 negara nak berunding dengan Iran. Supaya Iran menganggap kami 22 buah negara, plus yang saya katakan tadi, di luar daripada Eropah adalah Kanada, di luar daripada Eropah adalah Australia, di luar daripada Eropah adalah Jepun dan Korea Selatan. Mereka bergabung dengan lebih kurang 16 buah negara Eropah nak datang kepada Iran untuk meminta rundingan. Amerika melihat bahawa ini adalah benda yang menjadikan apa yang dipanggil pengisolasian ataupun penyisihan Amerika. Kerana dunia nak pergi berunding dengan Iran tanpa menggunakan Amerika. Maka itulah Amerika mengkhianati perang ini kepada bentuk yang lebih teruk. Sebab itulah saya sebut pada tuan-tuan kenapa Amerika mahukan Abu Musa Island. Amerika mahukan Abu Musa Island dan nak masuk ke dalam perang darat ni adalah kerana kalaulah dia kuasai Abu Musa Island, semua negara yang nak berunding dengan Iran kena berunding dengan dia. Kerana kini dia menentukan kapal mana selamat dan kapal mana tak selamat keluar. Ini yang menjadikan perhatian perang ni adalah tentang Abu Musa Island. Yang kedua, 4.5% minyak dunia, Amerika kata dia akan curi daripada Kirk Island. Kalau dia dapat tawan Kirk Island ni. Amerika cuba menyampaikan rasional kepada dunia, dia akan menjadi Superman baru. Dia akan menjadi Thor baru. Dia akan menjadi superhero baru. Dengan masuk dan merampas Kirk Island yang menjadi pusat pengumpulan minyak terbesar di Iran. Dan kemudian merampas Abu Musa Island yang menentukan mana kapal yang selamat masuk dan selamat keluar. Tapi dua langkah yang sedang Amerika sarankan ini, tak perlu juga tuan-tuan menjadi ahli geopolitik dunia yang mahir. Tuan-tuan orang biasa pun dengar saja pandangan orang mahir, kata mereka, dalam keadaan tegang, inilah kesannya, kalau Amerika masuk, dia menghasilkan perang. Perang akan menjadikan Selat Hormuz adalah selat yang terbakar. Langsung tak ada potensi minyak akan keluar. Oleh kerana buying time ni berlaku, buying time ni adalah Amerika sedang melihat. Dalam keadaan dia dah tak tahu apa keputusan dia masuk. Hari-hari dia cakap dia boleh menjajah Abu Musa Island, dia boleh menjajah Kirk Island. Yang mana ahli geopolitik yang biasa pun tak tahu. Kamu masuk, kamu akan mengalami comeback Iran. Kerana kamu masuk tak sama seperti mana kamu masuk Iraq. Kamu masuk Iraq, kamu disokong oleh 24 buah negara. Iraq terkontang-kanting. Ini kamu masuk hanya dengan 2 negara. Kamu disokong oleh Israel dan kamu menentang tentera Islam yang paling moden dan paling kuat persenjataan dia, iaitu Iran. Dan Iran ada satu falsafah. Kalau kami terbakar, biar hangus semua. Berarti apa kalau tuan-tuan tengok taktikal perang Iran, setiap kali kami terbakar, kami bakar juga kawasan yang membakar dunia. Apa yang dipanggil reset, apa yang dipanggil Great Reset, kerana dunia selama ini membiarkan Amerika melakukan apa saja. Dunia biar Amerika lakukan dengan 4 juta orang mati di Korea dalam tahun 50-52 dalam perang Korea. Kemudian perang Korea ni bahagikan semenanjung Korea kepada 2 bahagian. Amerika meletakkan Korea Selatan dan Jepun dalam keadaan diancam oleh nuklear Korea Utara yang disokong oleh China. Ancaman tersebut memberi nilai perniagaan pada Amerika. Di mana selain daripada China dan Korea Selatan berlindung sebagai sekutu Amerika, Amerika boleh menjana wang yang sangat banyak. Dengan kedua-dua negara ini membenarkan campur tangan Amerika dalam politik ketenteraan dan menjual persenjataan. Itu tahun 50-52 yang Amerika menikmati keuntungan daripada perpecahan yang mereka buat di Korea Utara dan Korea Selatan, hinggalah nilai ekonominya kekal sampai sekarang. Iran lihat, dunia tak memberi apa-apa hukuman pada Amerika di atas keuntungan perang. Kemudian Amerika menyerang Vietnam tahun 55 sampai tahun 75. Tak ada hukuman daripada dunia. Amerika menyerang Afghanistan tahun 2001 sampai 2022. Meninggalkan Afghanistan dalam keadaan miskin, tak ada siapa membuat sebarang hukuman. Amerika menyerang Iraq 2003, melepaskan Iraq 2011 dalam keadaan minyak Iraq dikawal oleh Amerika. Tuan-tuan tahu apa itu Iraq? Iraq adalah sebuah negara merdeka yang jatuh 2003 bila Amerika bersama 24 sekutu dia di seluruh dunia menyerang Iraq.
menjatuhkan Saddam. Bila nak buat keputusan nak memerdekakan semula Iraq yang dijajah, Amerika tak perlu nasihat daripada 22-24 rakan dia yang sama menjatuhkan Iraq dengan tuduhan Saddam adalah seorang penjahat. Amerika buat rundingan peribadi je dengan Iraq. Bahawa minyak Iraq, kerana Iraq ni kononnya sebuah negara jahat, yang dulunya sebuah negara teroris, yang dulunya menjadi ancaman kepada dunia, yang dulunya menghasilkan senjata kimia berbahaya. Amerika kata apa? Kamu tak boleh memiliki wang sendiri kerana kamu bimbang. Kami bimbang. Kamu menjadi satu lagi Saddam Hussein. Maka minyak Iraq sampai sekarang, apabila dijual, duitnya sampai kepada Bank of America. Duitnya sampai kepada Bank of America. Sebab itu dolar ni menjadi kuat. Selain daripada dolar halal, yang Amerika pulih dapat melalui petrodolar hasil penjualan daripada 6 negara teluk, Amerika dapat lagi satu bonus. Siapa saja beli minyak Iraq, bayar dalam dolar dan dolar itu pergi pada Bank of America. Yang Iraq ni pula terpaksa memohon. Duit ni nak pakai untuk jalan raya, duit ni nak pakai untuk ifrah. Supaya kata Amerika, kami boleh melihat kamu tidak membangunkan daripada hasil minyak kamu ketenteraan. Sama dilakukan oleh Saddam. Maka oleh kerana banyak perkara yang Amerika lakukan dan kemudian dunia tidak mempedulikannya, Iran masuk dalam keadaan dia diserang. Dan Iran nak buat satu grid dipanggil reset, perubahan yang paling besar. Di mana kamu membiarkan pembulian berlaku pada kami, kamu seluruh dunia akan menanggung kesan selagi kamu tidak mengubah. Di mana menekan dan mengubah satu dasar dunia supaya negara-negara besar seperti Amerika Syarikat tak boleh menyerang mana-mana negara sesuka hati. Mereka melakukan kepada negara bukan Islam dengan memecahkan komunis dan demokrasi di Korea Selatan. Mereka lakukan kepada Vietnam dengan memecahkan dulu Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Mereka lakukan kepada negara Islam kemudiannya bermula di Afghan. Mereka lakukan kepada negara Islam di Iraq secara langsung, secara tidak langsung. Mereka pernah bom Libya untuk menjatuhkan Muammar Gaddafi. Mereka campur tangan di Somalia. Mereka campur tangan di Sudan. Enough is enough. Maka perang ini ketika Great Reset sedang berlaku, kesannya secara moral dia boleh mengubah tamadun dunia. Secara ekonomi dia menyeret kita semua dalam keadaan tersepit. Secara moralnya dia boleh mengubah peradaban dunia. Tetapi secara ekonominya dia menyeret kita semua. Hinggalah di antara kita nanti ada kemungkinan besar kita bimbang, kita kehilangan pendapatan yang boleh menyediakan. Satu adalah makanan di meja makan keluarga kita. Itu saya update tuan-tuan untuk faham apa yang disebut senario perang ini dan bagaimana senario perang ini membawa kepada dua halaan. Bagi Iran yang tiada pilihan, ajarlah dunia. Ketika mereka terbakar, pastikan dunia hangus. Bagi kita semua pula, ketika Iran sedang membuat the Great Reset, yang kita prinsip moralnya betul kerana tak ada siapa pernah mengajar Amerika ketika mereka memperdaya dunia di selatan, di utara, di Afrika, di segala benua, ini peluang untuk mereka belajar. Tetapi pembelajaran ini mahal harganya kerana penduduk dunia sebahagiannya tak mampu menanggung. Kesan daripada reset ini adalah kerana dia membawa kepada recession, iaitu kemelesetan ekonomi. Itu saya advise pada tuan-tuan untuk faham dengan mengingatkan tuan-tuan. Jangan terlalu tuan-tuan pergi kepada politik kerana benci, tidak menjadikan tuan-tuan boleh menyediakan makanan yang cukup pada keluarga. Suka dan taksub juga tak boleh menjadikan tuan-tuan orang yang boleh bertanggungjawab menyelamatkan keluarga tuan-tuan dalam keadaan ekonomi yang sangat rumit. Maka ingatan saya dengan penuh kesedaran pada tuan-tuan, berfikirlah secara rasional. Kerana kita ini adalah pengguna, meja makan kita ini memerlukan kecekapan kita mengendalikan keadaan realiti yang sebenar. Terima kasih. Saya minum air sekejap. Kalau ada soalan, saya akan jawab. Kalau tuan-tuan rasa nak minta beberapa penjelasan yang ada, ingat, tak perlu menjadi ahli ekonomi bergelar profesor di Raja. Tak perlu orang yang ada tesis ekonomi. Ekonomi kepenggunaan boleh difahami berdasarkan kitaran yang kita dah lalu kerana selama hayat kita adalah pengguna. Untuk mendapatkan ekonomi PhD, ekonomi master dan ekonomi degree, ya, kita perlu belajar dalam pendidikan formal ekonomi. Tapi sebagai pengguna, sebagai orang yang telah pun berkali-kali melalui krisis, kita faham apa yang sedang kita alami hari ini sebagai basic knowledge. Cuma kita kena remind tuan-tuan, saya kena ingatkan tuan-tuan, supaya tuan-tuan tak dihanyutkan oleh banyak keadaan yang sekarang. Orang menjadikan isu yang sebenarnya meja makan kita akan terbakar adalah sebagai isu politik. Politik akan membantu kita. Siapa saja yang naik ke atas Perdana Menteri, dia tidak boleh mengubah keadaan di Selat Hormuz. Siapa saja yang menjadi Perdana Menteri di Britain pun, dia tak boleh mengubah keadaan di Selat Hormuz. Siapa saja, Thailand baru dapat Perdana Menteri baru. Ucapan dia yang pertama adalah kemaafan kerana dia terpaksa apungkan minyak diesel dalam negara dia. Thailand baru mendapat kerajaan baru, ucapan mereka adalah ini adalah detik yang paling sukar bagi sebuah negara seperti Thailand yang penduduknya ramai, kedudukan ekonominya rapuh dan ekonominya mudah terjejas kerana mereka bukan negara pengeluar minyak. Okey, kalau ada apa-apa saya jawab, dan tapi saya harap yang saya jelaskan ni saudara faham. Terima kasih. Saya minum air sekejap.
Sama-sama pada mana Ucap. Saya bagi tahu pada tuan-tuan, saya hargai tuan-tuan Ucap, terima kasih. Tapi saya lebih hargai kalau tuan-tuan mengambil perkara ini sebagai kesedaran. Saya melihat 1968 kejatuhan mata wang. Saya faham bagaimana kawan menipu untuk satu tin susu. Kita ada kawan yang jujur. Kita kawan dengan kawan kita lama, sangat jujur. Tapi persahabatan itu menjadi renggang hanya kerana kawan menipu setin susu. Kita ada kawan, kita sayang hingga kita kata dia lebih kita sayangi seperti abang kita sendiri. Hubungan menjadi renggang kerana kawan menipu kita RM1,000. Waktu sukar telah mengubah hubungan adik dan abang. Waktu sukar telah mengubah persahabatan pada permusuhan. Jadi tuan-tuan kena ingat, kita lalu 98, tuan-tuan kena ingat, kita lalu 2005. Jadi tuan-tuan kena ingat, keadaan yang tak pernah stabil 2013. Tuan-tuan perlu ingat waktu kita ada COVID. Berarti ujian yang kita lalui sebelum ini adalah berat. Ahli politik kita benci atau suka. Mereka berada dalam dua kitaran. Sama ada mereka berkuasa sebagai orang memerintah atau kekal berkuasa sebagai orang membangkang. Tapi kita rakyat jelata, kalau kita susah, yang kita hilang adalah makanan di atas meja. Orang politik, mereka hilang. Sama ada kuasa atau mereka dapat kuasa. Berarti saya ingatkan tuan-tuan berpada-pada dalam melihat kehidupan ekonomi yang ada dalam perang ini sebagai pandangan politik. Tuan-tuan lebih berwaspada kerana tak ada tuan-tuan yang hidup tuan-tuan ditanggung terus, mulut tuan-tuan disuap oleh orang politik. Dan tak ada di antara kita yang hidup dengan kerja kita menjilat dan taat pada orang politik kerana kita menyuap mereka makan. Semua daripada kita adalah orang biasa yang kita bertanggungjawab kepada keluarga kita. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Duit dalam bank selamat. Saya beritahu dekat tuan-tuan, duit dalam bank selamat kerana kita bukan mengalami krisis seperti Argentina dan Lubnan. Duit dalam bank selamat. Kalau ada, simpan, pakai waktu perlu. Tuan-tuan kena faham. Yang kita alami sekarang bukan krisis negara muflis. Kita alami krisis sekarang inflasi. Inflasi ni apa? Bukan duit dengan bank ni akan dilupuskan. Inflasi adalah keupayaan kita membelanjakan wang kita menjadi lebih sempit. Kerana nilai wang yang sama tapi nilai makanan yang mahal. Nilai wang yang sama tapi nilai industri yang mahal. Nilai wang yang sama mungkin menyusut apabila tuan-tuan bekerja dalam industri yang tidak ada permintaan. Bila industri tak ada permintaan, tuan-tuan akan melalui fasa yang pertama. Di mana syarikat tuan-tuan akan mengambil langkah cost cutting. Bila berlaku cost cutting ni ada dua risiko yang tuan-tuan alami. Satu, tuan-tuan kehilangan allowance kalau tuan-tuan bekerja gaji kecil. Tuan-tuan kehilangan overtime kalau tuan-tuan bekerja gaji kecil. Yang kedua risiko dia adalah kehilangan pekerjaan. Kalau syarikat, tuan-tuan kena ingat, perniagaan ni bukan bererti dia untung 2 tahun, dia akan tanggung rugi 2 tahun. Akaun keuntungan yang dulu dia dah tutup. Dia dah bagi dah pada pemegang saham. Tahun ni dia rugi. Tak boleh cerita sejarah dia untung 20 tahun. Kerana sejarah 20 tahun dia untung telah dipadamkan oleh pembahagian keuntungan. Tahun 2026 berdiri sendiri. Jangan nanti tuan-tuan kata kan, syarikat tuan-tuan untung besar 2024, 2025. Okey, sekarang 2026. 2026 adalah tahun kewangan yang berdiri dengan sendiri. Kalau tahun ini menunjukkan tanda-tanda kerugian, akan ada retrenchment. Kalau tahun-tahun ini akan menunjukkan tanda kerugian, akan ada pemotongan. Pemotongan berarti, satu allowance tuan-tuan, overtime tuan-tuan, segala bentuk rawatan kesihatan bagi tuan-tuan, segala bentuk allowance perubatan tuan-tuan. Jadi kena faham. Yang kata nasib baik penganggur, mampus pun tak apa. Yang kata nasib dia baik kan, awak lagi bernasib baik bukan saja jadi penganggur. Awak akan bertambah nasib baik kalau awak mampus. Sebab awak langsung tak perlu fikir. Yang tadi ada saya dengar komen kan, nasib baik penganggur. Nasib awak sebenarnya baik kalau awak mampus. Okay, thank you. Kenapa kita tak deal dengan minyak Brunei? Ada pastilah pengeluarannya tak boleh cover 70% yang kita ambil daripada Asia Barat. Sebab saya dah jelaskan tadi, negara-negara di bahagian Asia Timur, di Asia Tenggara kita ni, minyak kita ni sedikit. Sebab tu saya kata, tengok negara Arab, saya tengok sekarang dengan Saudi, saya bandingkan. Malaysia ni, stok simpanan minyak kita 2.7 bilion tong. Tahan untuk 12 tahun. Arab Saudi ada 267 bilion tong. Tak tahu tahan berapa tahun. Berarti kalau kita nak berunding dengan Brunei, tak padan skala pengeluaran Brunei. Sebab negara-negara seperti Malaysia, Indonesia kan saya sebut, kita mengeluarkan minyak yang sedikit. Bonus kita apa? Kita menghasilkan kualiti minyak tinggi untuk industri yang negara Arab tak nak bekalkan. Iaitu industri penerbangan dan industri perkapalan serta industri petrokimia. Kerana negara Arab ni banyak minyak, dia terus jual saja. Crude oil, minyak mentah dia. Kita proses. Jual dalam pasaran yang negara banyak minyak, tak mau bersaing. Sebab dia dah banyak minyak. Berarti nak deal dengan Brunei macam mana? Kerana skala penghasil Brunei dengan keluasan perairan Brunei adalah skala yang sama dengan kita.
Iaitu kita bukan rantau pengeluar minyak utama. Kita keluar untuk tampung keperluan. Manakala tampung keperluannya, keperluan utama 70%. Masih lagi kita import daripada Selat Hormuz. Terima kasih. Ada soalan yang lain tak? Tuan Adi tolong jawab, patutkah terus beli rumah? Kalau tuan-tuan mampu dan tuan-tuan orang yang stabil. Sebagai contoh, saya ambil mudah. Tuan-tuan nak beli rumah RM400,000. Baik. Tuan-tuan adalah down payment RM40,000 dan kemudian bulan-bulan tuan-tuan ada keperluan gaji. Baik, itu je yang tuan-tuan ada. Jangan ambil, nasihat saya. Sebab tuan-tuan akan ada komitmen bulanan dengan bank, tetapi wang yang tuan-tuan ada adalah berasaskan sebelum recession. Sebelum berlaku gangguan ekonomi ni. Kalau tuan-tuan nak beli rumah, tuan-tuan ada RM400,000, tuan-tuan nak beli rumah nilai RM400,000, tuan-tuan boleh bayar RM40,000, tuan-tuan ada simpanan dalam bank RM100,000. Bayaran bulanan tuan-tuan RM700. Kalau ekonomi ini terjejah 2 tahun, tuan-tuan ada simpanan dalam bank untuk tampung bulanan. Kalau dia menjadi satu komitmen baru, 600, 700 komitmen baru, yang kemudian komitmen ni hanya dapat diselesaikan tuan-tuan ada cash 10% dia beli rumah. Tapi monthly-nya kena disedut daripada pendapatan tuan-tuan sedia ada. Yang saya bimbang pendapatan ini terjejas kerana nilai duit yang dulu berbaki boleh bayar sebiji rumah, sekarang nilai duitnya terjejas kerana makanannya menjadi lebih mahal. Dia ada dua. Kalau tuan-tuan berada dalam keadaan bertanya pada saya patutkah beli rumah, confirm. Tuan-tuan mempunyai keterikatan dari segi keupayaan membeli rumah. Kalau orang yang dah beli rumah, dia dah tahu dia nak beli rumah RM600,000, dalam bank dia ada simpanan RM700,000, RM400,000, RM500,000, dia bayar 40%, apa-apa terjadi, monthly dia boleh datang daripada simpanan dia. Kalau bulanan ini datang daripada gaji yang telah tuan-tuan ukur, sebelum ni belian tu ada 600, 700, tuan-tuan dah mampu. Saya bimbang sekarang kerana krisis ni berlaku, takut tuan-tuan tak mampu. Tahun 1998, saya pakai Honda Accord. Gaji saya RM4,500. Tapi saya jadi komentator bola Astro, dibayar satu perlawanan RM400. Satu bulan, saya kan dulu Astro, tuan-tuan tekan 1 bahasa Inggeris, tuan-tuan tekan 2 bahasa Malaysia. Jadi 2 tahun awal ni saya pergi audition. Saya antara first batch yang jadi komentator berbahasa Malaysia bagi orang yang nak tekan option channel 2. Siapa yang beli Astro pada 1998. Jadi pada waktu tu, RM4,500 ni cukuplah untuk rumah. Tapi tak mampu tangguh Honda Accord saya RM1,700. Maka saya buat kerja part time. Apabila ekonomi reses, Astro tutup saluran 2 sebab nak cut cost. Tiada lagi pilihan untuk mendengar komentator bahasa Malaysia. Kena dengar bahasa Inggeris. Dulu saya edit skrip. Orang tulis skrip, saya tak larat buat skrip, saya edit je. Edit skrip bagi sedap, bagi pendek, bagi sesuai apa semua. Skrip ni orang bayar saya RM1,000. Bila ekonomi reses, RTM tak beli drama. TV3 tak beli drama, main drama ulangan je. Kerana tiada pengiklan masuk ketika pembeli menjadi lemah. Orang tak boleh beli barang, iklan pun tak nak siarkan iklan. Buat apa dia siarkan iklan, kita pembeli, saya pun kehilangan pekerjaan tersebut. Menjadikan kereta saya 1,000 lebih, 1,700 tu, saya pakai Accord Recon 2.0, Accord Recon 1.8, 1998, adalah beban yang sangat menyeksa. Kerana dia menelan sepertiga gaji bersih. Dulu, saya bayar dia dengan wang sampingannya. RM4,500 ni gaji bersih. Saya bayar lifestyle saya tu dengan kerja kuat menjadi komentator bola yang tak mengganggu pendapatan gaji pokok saya. Bila semua pendapatan daripada bukan gaji pokok ditutup kerana cost cutting, saya hidup menggigil. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, inilah nasihat orang yang telah melalui pengalaman tahun 1998. Tahun 2005. Masa reses 2005, kawan-kawan saya ni beli projek perumahan. Yang 2 tahun lagi nak siap, 3 tahun lagi nak siap atau belum siap. Mereka beli. Bila mereka beli, kemudiannya, bila berlaku recession, harga rumah dan kos pembinaan harga rumah meningkat macam sekarang kan. Di mana kalau tuan-tuan Google saja, Persatuan Pembina Rumah Malaysia, kos naik 40%. Tuan-tuan akan jumpa. Di mana sekarang kos binaan rumah naik 40%. Berarti nak import besi, nak import barang yang datang untuk rumah ni, kos naik 40%. Berarti pemaju akan menangguhkan pembinaan rumah kerana waktu dia jual dengan tuan-tuan, dia tak tahu kos akan meningkat kerana harga minyak yang bawa besi mahal. Besi yang diputar dalam kilang-kilang minyak yang menggunakan minyak yang besi itu naik. Berarti dia dah sign dengan tuan-tuan RM400,000, dia dah sign dengan tuan-tuan RM500,000 atau dia akan sign dengan tuan-tuan. Tapi akhirnya dia tak boleh mulakan projek kerana dia sign pada tuan-tuan pada harga belum perang. Kalau dia nak mulakan projek, dia kena mulakan dengan kos ketika perang. Menjadikan projek tak berjalan. Komitmen tuan-tuan dengan bank akan berjalan. Maka tuan-tuan semak projek perumahan tersebut. Kalau projek perumahan tersebut dah jalan 3 tahun, pemaju tak akan jalan sekarang kerana pemaju dah jelaskan dalam sidang media mereka bahawa kos pembinaan naik 40%. Dia tak boleh ubah perjanjian dengan tuan-tuan untuk naikkan harga rumah. Maka apa yang dia buat? Memperlahankan binaan rumah. Berarti tuan-tuan terus bayar bank pada rumah yang tuan-tuan tak boleh duduki. Rumah sewa yang saudara sewa sekarang juga saudara akan bayar. Jadi itu di antara kesan dia. Jadi 2005. 2004 ni ekonomi baru pulih selepas apa yang dipanggil recession. Kita belilah rumah.
Pucung tengah naik rumah. Masa tu kita tak panggil pangsapuri dah, dia naik upgrade apartment. Dia bukalah 180,000. 3 tahun projeknya tak jalan. Kerana recession. Pemaju tak boleh pinjam wang tunai daripada bank kerana bank menggunakan interest yang tinggi. Maka inilah yang disebut sebagai memahami apa yang dipanggil persekitaran. Dia bukan tentang down payment 10%, loan bank yang tuan-tuan mampu bayar. Dia juga merangkumi keperlahanan industri pembinaan kerana harga barangan menjadi mahal untuk membina rumah kerana kita sign pembelian rumah sebelum perang berlaku. Projek perumahan berjalan atau akan berjalan ketika perang berlaku, dia kena ambil kira. Sebab kos dah naik 40%. Kos naik 40% ni berarti bankrupt pemaju. Sebab margin pemaju dengan keuntungan rumah ni 40% kos tuan-tuan. Tak ada pemaju yang akan teruskan. Takkan ada pemaju yang akan teruskan rumah 400,000 ketika dia kira kosnya 200,000 dan sekarang kosnya akan menjadi 280,000. No, takkan pemaju teruskan. Terima kasih. Jadi saya dah lalu. Tadi saya cerita kereta, kemudian saya cerita rumah 2005. Kita beli rumah yang baru dalam keadaan 10% siap, kita menangis kerana rumah di Puchong tak berjalan. Nak jual tak ada orang nak ambil kerana permintaan hartanah menjadi meredup. Jadi beban dia kita bayar, rumahnya kita tak nampak. Saya tak pasti harga minyak sawit sebab dia barangan keperluan. Berarti harga minyak sawit daripada ladang tak mungkin naik. Kerana permintaan akan perlahan naik, siapa lagi nak? Katalah minyak sawit ni kan, sekarang ni 3,200 Saya rasa 3,200, 28 ke 3,200 atau mungkin dah capai 36. Lama saya tak tengok harga minyak sawit. Permintaan mungkin kurang kerana satu minyak sawit yang kita jual ni, dia belayar pergi ke pembelian utama dia adalah India. Pembelian kedua besar dia adalah Iran. Ini dua negara pembeli. Ada sedikit China beli minyak sawit kita. Bila sekarang ni harganya menjadi mahal kerana minyak sawit ni naik kapal untuk bawa. Harga minyak sawit daripada ladang sama. Harga minyak sawit jumlah orang minta sama. Kos minyak sawit untuk dilayarkan dengan menggunakan kapal pengangkut akan jadi mahal. Jadi kemungkinan ada keperlahanan permintaan. 4,500 lah. Dah jauh tinggal. 4,500 tinggi betul sekarang. Berarti akan ada keperlahanan dan penurunan kerana permintaan pengguna akan menjadi rendah. Kerana cost cutting berlaku. Daya beli menjadi lemah. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan. Harga rumah macam harga emas macam mana berbaloi ke beli? Kalau tuan-tuan tanya dekat saya, tuan-tuan tak ada duit lah tu nak beli. Tuan-tuan suruh saya jawab kepada servis dia. Letih saya nak jawab nanti. Dalam rumah saya ni ada 3 golongan. Okey? Saya ni tak mampu beli emas. Maka saya tak beli. Ilham ni mampu beli emas. Dia beli. Mak dia beli barang kemas. Beli barang kemas tak sama macam beli emas. Beli emas tak sama macam orang tak nak beli emas. Macam saya ni konservatif. Konservatif apa jua keadaan. Saya tak pernah termakan ke apa yang dipanggil pelaburan masa depan. Minta maaf cakap, ni kelemahan saya. Saya sentiasa pegang pada wang cair. Berarti saya nak ukur duit saya ada tak ada adalah pada nilai tunai yang ada di bank. Kalau saya nak melabur, saya keluarkan nilai tunai yang saya rasa saya keluarkan dia 12,000, saya jual barang dapat 18,000. Sebulan adalah 6,000. Tak reti saya beli emas, duduk saja tunggu harga emas tu naik. Kerana saya bimbang, semua orang yang meniaga emas sekarang kata emas akan naik. Sama saja tuan-tuan. Kalau saya jual motosikal buruk, saya terbeli buruk, nanti dia vintage. Lepas buruk, vintage. Motosikal baru, second hand buruk. Motosikal baru, 12,000. Motosikal second hand, 8,000. Motosikal buruk, 2,000. Saya kata lepas ni dia jadi 20,000 sebab dia vintage. Ada je alasan kita nak berniaga barang. Cuma saya jelaskan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan bukan ahli. Orang kata beli sekarang 577. Mas, 570. Kalau tunai tuan-tuan ni, cukup tunai survive hariannya, jangan cerita pasal emas. Kita nak cerita pasal emas ni, sekarang ni Abang Zainal, saya duit ada 1 juta, apa pun tak tahu nak buat. Kalau susah-susah setakat naik benda ni, saya pakai 100,000. 900,000 saya nak buat apa? Tak apa, simpan emas. Tapi kalau duit besok pakai nak beli beras, lusa nak bayar sewa rumah, tulat takut kereta dah 3 bulan tak bayar, tunai tu simpanlah kerana survival tunai. Senang. Berarti kalau tuan-tuan tanya saya, emas patut ke beli? Berarti dia impian tuan-tuan. Letih saya nak bayar impian tuan-tuan. Masa saya terbuang cerita impian tuan-tuan. Realiti dia saya cerita senang. Tuan-tuan kaya, tuan-tuan miskin, esok kita nak makan ke tidak? Saya sedang cerita barang makan mahal. Saya cerita dengan tuan-tuan, hujung bulan nak bayar rumah, hujung bulan nak bayar kereta. Saya bimbang pendapatan tuan-tuan pada hujung bulan akan alami cost cutting company. Seorang pemandu gaji rendah, 2,500, ada allowance bawa bos, ada allowance tu, ada allowance ni. Kemudian mesyuarat dibatalkan.
Seorang yang dulunya jadi manager, ada Elon Travel kerana dia selalu manager. Kerana perjalanan dikurangkan, maka manager tak berjalan. Berarti semua benda yang bersangkut pendapatan tambahan, kini kemungkinan hilang dari pandangan. Jadi rumitlah kita nak atur hidup di atas gaji pokok. Yang saya sedang remind sayang, hidup di atas gaji pokok. Di mana kemungkinan besar syarikat-syarikat yang ada sekarang mengambil langkah paling drastik adalah cost cutting. Sebab saya biasa jadi manager level, saya CEO, last kali jawatan saya adalah senior vice president. Kalau saya berada lagi di TV Hijrah sekarang kan, kita tahu kerajaan tanggung banyak subsidi. Kerajaan akan sedut duit untuk menyelamatkan rakyat. Kerajaan tak selamat televisyen. Kerajaan tak selamat televisyen. Sebab kerajaan kena selamatkan periuk nasi, bukan kaca TV. Maka kalau saya berada di sebuah syarikat yang sekarang ni macam TV Hijrah kerajaan ni, langkah pertama saya ambil, saya dah tahu dah. Grant kerajaan 15 juta ke, 20 juta ke, kerajaan akan potong jadi 10 juta. Sebab 10 juta kerajaan kena bagi makan rakyat. Bukan lagi melihat televisyen. Berarti apa yang kita akan buat? Cepat-cepat kita meeting. Kandungan televisyen kita daripada kandungan baru, 40% kita kurang 20%. 80% main repeat je. Main repeat je. Semua event-event besar yang bersangkut dengan meningkatkan pencapaian pekerja, motivasi pekerja, kita hentikan dulu. Sebab kita nak selamatkan gaji pekerja. Gaji pekerja. Kalau saya masih lagi seorang chief, dulu saya duduk di TV Hijrah, kalau berlaku krisis, inilah kita buat. Kemudian, masuk tahun ni kita kata kita kena keluarkan notis baru kepada staf. Untuk 3 bulan ni, yuran perubatan mereka yang 2,000 setahun tu kita turunkan 1,000. Tapi kalau kita kata ekonomi pulih, kita balikkan 2,000. Sebab kita kena buat cost cutting. Kerana kita faham dalam keadaan wang kerajaan yang dulunya dia boleh menyediakan untuk benda yang dipanggil keperluan. Televisyen ni apa semua. Dia kena balik kepada asas. Makanan. Subsidi. Jadi saya tak payah tunggu dah bulan depan. Perang berlaku bulan Ramadan, saya dah panggil dah. Balik raya, saya nak dengar semua head of department datang dengan cost cutting. Apa yang kamu boleh cost cutting? Berarti semua non-exec di tempat saya akan kehilangan overtime. Semua eksekutif akan kehilangan allowance. Semua premium insurans akan dipotong. Kalau cover insurans 60,000, kita turunkan 30,000 je. Kalau insurans 15, kita turun 7,500. Semua seniority clinic. Daripada exec, kalau dia dapat 3,000 setahun, kita turunkan 2,000. Non-exec, dia dapat 1,500, kita turunkan 1,000. Senang. Manager yang dapat 5,000, kita turunkan lagi banyak, 2,500. Kerana itulah yang kita asaskan untuk potong kos. Senang. Tak apa, jadi terpaling cerdik. Tak apa, takut jadi macam awak terpaling bodoh. Kenapa awak anggap saya terpaling cerdik? Sebab benda yang saya cakap awak tak boleh faham. Sebab awak terpaling bodoh. Jadi aware dengan bodoh awak daripada buang masa ambil tahu tentang pandai saya. Yang komen terpaling cerdik tu. Selamatkan bodoh awak dulu. Atau kalau tak selamat pun tak apa. Sebab orang bodoh kalau tak kacau orang, mati boleh masuk syurga. Sebab tentang neraka ini adalah dosa. Jadi hidup dengan kebodohan tapi buat perangai baik-baik. Terima kasih. Sebab tiada neraka bagi orang bodoh. Kecuali kalau bodohnya digunakan untuk tujuan jahat dan menyusahkan orang. Okey, tak apa. Kalau tak boleh faham cakap saya kerana awak dilahirkan dengan IQ rendah. Ini takdir. Awak ditakdirkan lahir bodoh, saya ditakdirkan lahir cerdik. Kita hormati takdir masing-masing kerana ini kehendak Allah. Jadi saya hormat bodoh awak, keluar dan hiduplah dalam kebodohan awak. Kerana kalau awak buat baik, bodoh awak boleh bawa awak ke syurga. Terima kasih. Janganlah seksa di dunia hidup bodoh. Bodoh pula digunakan untuk buat banyak dosa. Mati esok ke neraka. 2 kali kau rugi bang, dunia akhirat. Apa lagi tuan-tuan fikir? Saya bagi tahu pada tuan-tuan. Asas dia, yang menonton live saya adalah orang yang kebiasaan. Tuan-tuan tak masuk live saya. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan mempunyai apa yang tuan-tuan lihat, ekonomi sebagai cerah. 27,000 dalam stay dalam live saya, tuan-tuan adalah orang yang rumit mendapat akses maklumat berasaskan kepada maklumat yang tuan-tuan perlukan. Kerana maklumat yang datang daripada media kerajaan menjadi maklumat doktrin. Maklumat datang pada media pembangkang akan menjadi maklumat doktrin. Kerana mereka berasaskan kepada bagaimana maklumat disebarkan berasaskan keuntungan politik. Susah kita nak dapat media yang datang daripada civil society. Bila saya advise tuan-tuan, saya faham. Tuan-tuan langsung tak boleh nampak apa yang sedang saya gambarkan. Sebab tu saya jelas dengan tuan-tuan detail. Ini tahun yang susah. 2026. Perang berhenti, kenapa masih susah? Kerana infrastruktur minyak yang roboh waktu perang ni mengambil masa 6 bulan ke 2 tahun untuk dipulihkan. Perang tamat. Tapi minyak tak keluar seperti sedia kala kerana kedudukan dan tangki minyak yang ada di Ras Tanura Arab Saudi rosak. Kalau kata pakar tempatan Malaysia 6 bulan.
untuk dipulihkan. Saya refer kepada statement yang dikeluarkan dalam diskusi di CNBC 2 tahun. Kemudian datang pula Ras Tanura. Dia ni di Saudi Arabia, Ras Lafan di Qatar. Dia juga sebut 2 ke 4 tahun. Berarti kalau perang ni tamat, minyak tak keluar macam dulu kerana infrastruktur ni musnah akibat perang. Itu saya jelaskan. Jadi 2026 ni perang ini berhenti ataupun tidak. Nasihat saya ni, orang dah jaga media dah lama, dah tengok kesihatan rakyat sebagai wartawan daripada 1994, 2026 sepanjang tahun akan susah. Perang berhenti, susah kita, minyak akan kekal dalam 100 ke 105 dolar setung per barrel. Tetap naik sekitar 40%. Perang tak berhenti, harga minyak boleh capai 150 dolar. Iaitu kenaikan 100%. Berarti keadaan perang sekarang, perit atau amat perit je. Perang tamat, kita perit. Perang berterusan, amat perit. Tapi nak balik ke sedia kala, dia memerlukan tahun 2027 dan ke atas. Tak mungkin dalam 2026. Berarti berhati-hati dengan 2026 sehingga Disember. Kalau perang tamat, hidup kita perit. Kalau perang berterusan, hidup kita amat perit. Tapi kalau perang tamat, nak kata bulan Jun hidup kita balik seperti sedia kala, tak ada lagi perkataan sedia kala. Terima kasih. Itu motif yang saya nak beritahu pada tuan-tuan. Kita orang awam. Okay? Ini bukan geopolitik. Ini dipanggil sebagai nasihat consumer behavior ataupun ekonomi kepenggunaan. Perang tamat, hidup kita kekal perit. Kerana harga minyak akan bergerak 100 ke 105 dolar. Berarti ada peningkatan 50%. Perang berjalan, kita akan lalu amat perit. Kerana harga minyak boleh melambung 150 dolar, meningkat 100%. Jadi, buat persediaan, jangan sebab persediaan berdasarkan pihak berguna ke pihak tak guna, itu tak membantu. Buat tentang persediaan, pembangkang apa, tak membantu saudara. Jadilah orang awam yang bebas daripada apa dipanggil doktrin politik. Kerana the real economy menyerang pintu rumah kita. Bukan melalui saluran politik. Dia menyerang pintu rumah kita berdasarkan realiti global. Di mana ekonomi global 2026 adalah ekonomi perit. Kalau perang berhenti. Ekonomi global 2026 tanpa sebarang campur tangan politik pun dia akan menjadi bertambah perit kalau perang ni berterusan. Terima kasih. Kalau tuan-tuan faham maksud saya sebut ni adalah pelajaran yang pertama. Iaitu fikirkan tentang kita, biar orang politik fikir tentang dia. Terima kasih. Saya tengok, ini soalan saya tengok je, saya tak boleh nampak. Terima kasih sebab pencerahan mudah. Okey, supply elektrik. Banyak orang dah pakai video saya tentang supply elektrik ni. Kalau fasa perang ni panjang, saya jelaskan pada tuan-tuan balik petang tadi. Dipanggil dua benda yang menjadi tekanan berat kepada kerajaan. Pertama, subsidi minyak. Kerana inilah orang Malaysia takat ni duk bincang. Minyak. Dia pakai diesel, dia mengamuk sebab diesel naik RM5. Dia baru akan kerajaan ni. Okey? Dia pula sayang kerajaan, dia kata petrol tak naik, alhamdulillah negara semua naik, kita 1999. Dia jilat kerajaan ni. Bukan itu saja tuan-tuan. Dia bersangkut dengan bukan hanya minyak, dia bersangkut dengan kenaikan harga barang. Dan kemudian kerajaan ni tak boleh nak selesaikan subsidi. Dia kena selesaikan pakej ransangan. Apa beza subsidi dan pakej ransangan? Subsidi adalah pakej bagi menyelesaikan keperluan pengguna, mendapatkan barangan utama yang dia guna tu minyak. Tapi selepas ni harga tepung akan naik. Kan jangan nak subsidi lagi. Selepas ni kan harga gula akan naik sebab kita import tepung, kita import gula. Harga beras dah datang daripada saya sebut tadi kan. 67% baja dunia terjejas. Berarti daripada Selat Hormuz yang keluar bukan minyak dan gas. Minyak dan gas adalah tekanan yang muncul on the spot. Satu lagi yang dikeluarkan 67%. Komponen ataupun entiti penghasilan baja. Yang tekanan dia datang dalam sederhana, jangka sederhana. Sekarang kalau musim tanaman sekarang, bajanya tak ada. Atau stok baja yang tinggal sikit dijual dengan harga mahal. Berarti tuaian sekarang ni, tuaian yang akan dituai 3 ke 4 bulan sama ada beras, gandum atau gula pada harga yang baja dah mahal. Sebab orang dah tengok stok baja dah kurang. Maka baja dijual pada harga mahal. Berarti nanti tuaian yang akan datang harganya mahal. Satu lagi subsidi, kena disediakan subsidi kepada harga barangan asas. Tuan-tuan tak ada option. Tuan-tuan tak nak subsidi tenusu. Tuan-tuan tak ada option. Tuan-tuan tak nak. Tapi subsidi beras dan subsidi ikan adalah asas. Satu lagi subsidi. Selesai selesai minyak, saya kata 3 bilion ke 4 bilion sebulan. Saya dah sebut, dia akan pergi panjang sampai bulan Disember.
tolak arif, kerajaan pandai kawal subsidi ni, dia ambil 3 bilion. Berarti kerajaan kena sediakan 27 bilion untuk minyak saja. Selesai minyak. Tapi kena datang selepas ni kenaikan harga ikan. Datang lepas ni kenaikan harga tepung. Datang pada ni kenaikan harga gula. Kerana tepung, gula dan ikan, kita ini pengimport. Berarti harganya menjadi mahal kerana saya sebut. Pengangkutan membawa ikan datang ke negara kita. Pengangkutan bawa gula dan juga beras datang negara kita. Tapi kos baja pula berlaku. Bila kos baja berlaku, bukan saja kos pengangkutan, kos barang pun menjadi mahal. Berarti jangka sederhana nanti kerajaan kena fikir. Bila harga beras tak lagi mencapai RM1,800 per tan metrik. Kalau naik RM2,000 lebih, siapa nak tanggung benda tu? Ini rugi. Dipanggil subsidi seterusnya. Kemudian datang bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga apa? Pakej rangsangan. Pakej rangsangan ni bagi memastikan tuan-tuan tak dapat petrol tuan-tuan dapat petrol tapi hilang kerja. Tuan-tuan dapat subsidi beras tapi tak ada kerja. Kerana apabila recession berlaku, industri yang tiada permintaan. Apabila recession ni berarti daya beli menjadi kurang. Bila daya beli menjadi kurang, industri yang selama ini dibekalkan oleh Malaysia masuk juga industri gaya hidup. Okey, semiconductor kita keluarkan untuk handphone. Semiconductor yang kita keluarkan untuk keperluan teknologi. Semua permintaan ini adalah option. Maka orang tangguhkan dulu kerana semua orang struggle pada makanan. Maka kilang mengalami masalah kerana tiada permintaan. Maka tiada permintaan akan hilang pekerjaan. Kerajaan kena buat pakej rangsangan. Pakej rangsangan memberi lebih nilai daya beli kepada rakyat. Perlu lagi bilion duit. Kemudian melindungi syarikat-syarikat ini untuk bertahan supaya tak ditutup. Kena keluarkan lagi pakej rangsangan. Kurangkan cukai mereka. Mudahkan pinjaman. Bagikan mereka aliran tunai. Berikan mereka perlindungan. Kerana kalau tak melindungi industri, rakyatnya hilang kerja. Buat apa minyak murah kalau kerja tak ada? Buat apa lindungan beras kalau pekerjaan tak ada? Datanglah pakej rangsangan ekonomi untuk melindungi pula pekerjaan. Maka wang yang diperlukan adalah banyak. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, jangan menjerit tentang subsidi saja. Buat apa ada minyak yang dikekalkan harga kalau ramai orang hilang kerja tanpa pakej rangsangan? Kerana pakej rangsangan melindungi pekerja-pekerja dan industri yang ketika ekonomi jatuh, orang ada potensi tak beli dia. Orang ada potensi tak import kat dia. Dan kita nak biar dia collapse. Maka banyak perkara yang tuan-tuan perlu faham dalam tahun 2026 menjelang 2027 yang kita akan terkesan. Dia bukan tentang menyelamatkan minyak. Kita tunggu kerajaan tengah atur pakej rangsangan. Sebab ramai tak orang bercakap tentang pakej rangsangan. Saya hari sedang menunggu. MBF, Persatuan Majikan Malaysia sedang bercakap tentang apa. Supaya mereka dapat memastikan tugas mereka sebagai majikan melindungi pekerja itu ada. Tapi mereka kena minta bantuan daripada kerajaan. Dia bukan rakyat awamnya yang isi minyak nakkan bantuan kerajaan. Persatuan Majikan Malaysia MBF. Dia juga rayu. Kalau tak rayu, dia kata kami tak boleh sebab kami buang pekerja. Backfire pada kerajaan. Kerana yang bekerja dengan kerajaan 1.6 juta je. Daripada 14 ke 16 juta orang pekerja di Malaysia. Sekarang industri binaan. Kalau industri binaan ni menjadi mahal, kerana 40% barang import yang digunakan dalam industri binaan ni naik 40%. Berarti pemaju berhentikan bahan binaan. Tiada orang bekerja dalam bahan binaan. Industri binaan terjejas. Syarikat-syarikat besar yang berasaskan infrastruktur akan mula buang engineer. Pekerja pasal yang buruh ni tak apa, dia boleh balik negara dia. Tapi kumpulan profesional yang bekerja adalah orang tempatan. Hilang pekerjaan. Buruh tak apalah balik. Kita kata dah tak ada kerja, balik. Habis orang kita yang jadi engineer, orang kita yang jadi surveyor, orang kita yang pegang kontrak. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, dia bukanlah satu-satunya tentang minyak. Dia adalah juga tentang subsidi makanan. Dia juga adalah tentang pakej rangsangan, di mana kerajaan terpaksa juga memikirkan jumlah wang yang banyak nak disalurkan ke dalam industri bagi melindungi industri ini supaya berdaya tahan dan tak buat option. Tutup kilang atau buang pekerja. Saya harap siapa yang ada kata faham, naiklah kata faham sementara saya berehat sekejap ambil nafas. Bahawa dalam dunia ni yang sedang kita bincang tentang perang ini bukanlah tentang harga minyak. Kita bincang juga tentang subsidi makanan. Dan kita bincang juga tentang yang belum kerajaan umumkan iaitu pakej rangsangan untuk menyelamatkan sektor sektor tempatan daripada bankrupt. Kalau sektor tempatan bankrupt, ramai orang hilang kerja. Ingat faktanya, 1.6 juta kerja dengan kerajaan. Berbelas juta yang lain hidup dalam sektor yang bukan dilindungi oleh pendapatan kerajaan. Terima kasih. Mana jawab faham? Maka setiap kali saya stream dengan tuan-tuan, kenapa saya excited? Kenapa saya sangat bersungguh-sungguh? Kerana saya tahu ramai orang sedang berfikir hidup hari ke hari berdasarkan isu hari ke hari. Berdasarkan apa yang dipanggil troll politik ataupun parodi politik hari ke hari. Kerana itu dipanggil pemikiran populis. Saya nak ingatkan tuan-tuan, sebagai orang awam, kita bukan orang politik.
di mana bermain dengan hal-hal yang bersangkut populis adalah kerja mereka. Kerana mereka punya tanggungjawab adalah seni untuk mempengaruhi rakyat. Seni untuk mempengaruhi undi. Saya dan tuan-tuan tak ada art of vote. Saya tak ada art of populis. Saya bekerja dengan tuan-tuan adalah mencari satu seni untuk buat tuan-tuan faham. Nasib tuan-tuan berada di mana. Itu bezanya tuan-tuan dengan stream politik. Tuan-tuan tengok kandungan politik pro atau anti kerajaan, pro atau anti pembangkang. Kerana mereka bermain dengan naratif. The art of doctrine. Saya tak ada doktrin dengan tuan-tuan. Saya adalah civil society. Saya pengguna macam tuan-tuan. Saya pekerja macam tuan-tuan. Saya rakyat Malaysia macam tuan-tuan. Yang mana kalau kita tak mengukuhkan apa dipanggil naratif rakyat kepada rakyat, tuan-tuan akan ada blur sikit. Sebab tuan-tuan dengar cerita pembangkang macam nak kiamat. Tuan-tuan dengar cerita kerajaan, esok masih selamat. Yang dipanggil seni doktrin. Saya cerita pada tuan-tuan fakta, fakta dan fakta dengan naratif untuk tuan-tuan mudah faham. Ia bukan saja tentang minyak, ia bersangkut dengan bulan April nak kena taja lagi apa yang dipanggil sebagai subsidi makanan. Kemudian dia bersangkut pula dengan pakej ransangan yang kena makan berbilion pula untuk menyokong industri yang lumpuh supaya tak kolap dan orang tak hilang kerja. Terima kasih. Peniaga. Okey, tekan jap peniaga IKS lah. Kepada tuan-tuan IKS, sama macam saya, industri kecil sederhana. Saya tak boleh buat cut cost kepada pekerja saya. Tapi langkah yang paling bijak adalah kami akan menurunkan fokus kepada buku murah. Buku murah. Supaya buku-buku yang menggugat pembelanjaan tak dapat. Kalau sekarang ni kan, saya mampu lagi lah ambil Abu Bakar ni. Okey, Abu Bakar ni. Dan Abu Bakar ni 2 bulan lagi hilang nilai value dia. Walaupun konten dia bagus, tapi RM80 dia sangat mahal ketika orang dah berada dalam jimat cermat. Berarti jimat cermat ni orang kata RM80, beras 2 kampit. Okey? Maka kami mula fokus kepada buku kecil ni. Di mana dengan RM20, RM25 tuan-tuan kata untuk support ZRA Stream. Kerana 90% pembeli buku saya, bukan pembeli yang membaca buku sebab saya dah review semua buku. Pembeli yang support kerana dia nak saya ada. Dia nak saya sentiasa menyuarakan pandangan yang dia tak perlu bergantung kepada pandangan anti atau pro politik. Kita terpaksa dah tumpu pada ni. Cara kita mengecilkan ni, kita tumpu pada ni. Baik. Buku-buku yang lebih murah. Yang selebihnya, apa yang kita buat? Yang perlu kita buat adalah terpaksa mengatur jadual kerja 3 kali sehari live selepas ni. Saya balik daripada Sumut, kemungkinan. Kita live pagi, dapatlah 1,500. Kita live petang, dapatlah 1,500. Kita live malam, kita aim 2,000. Maka 5,000 ni boleh buat kita struggle daripada tutup kedai. Okey, walaupun pada bulan Mac kita adalah kedai jualan tertinggi di TikTok. Tapi itu akan menjadi 360 saja. Kerana bila sebut berjimat cermat tuan-tuan, semua orang kata apa? Tak perlu jangan. Jimat cermat ni saya ajar tuan-tuan, jimat cermat, jimat cermat, jimat cermat. Tuan-tuan tahu apa yang tinggal dekat fikiran tuan-tuan? Tak perlu jangan. Sampailah tuan-tuan pergi ke pasar, tuan-tuan akan beli ikan yang cukup untuk meneman nasi. Tuan-tuan tak dah cari ikan yang terbaik. Tuan-tuan kata cukuplah buat teman nasi. Berarti dulu ikan penyedap nasi. Bila tuan-tuan berjimat cermat, ikan peneman nasi. Buku bukan peneman rakyat Malaysia, tuan-tuan. Di tengah-tengah susah, buku bukan peneman rakyat Malaysia. Dulu, saya bagi tahu dekat tuan-tuan kan. Tuan-tuan ada lah Astro. Okey, tuan-tuan dah cut Astro daripada 180, ambil RM80. Kerana tuan-tuan mengurangkan biayaan. Sekarang tuan-tuan kata dia dah tak perlu. Dulu tuan-tuan langgan Netflix. Okey, daripada satu orang berapa saya tak tahu lah, saya tak pernah langgan. Sekarang RM45. Kerana tuan-tuan dah menggigil dengan jimat cermat, RM45 pun tuan-tuan kata 2 kampit beras. Faham tak? Bila kita panik kerana jimat cermat. Perkataan jimat cermat ni menjadikan tuan-tuan buat keputusan drastik. Drastik ni menjadikan Netflix, Astro yang tuan-tuan langgar akhbar, tuan-tuan langgar portal. Dia tak sempat nasihat tuan-tuan. Tak sempat sebab tuan-tuan telah pun berada dalam langkah panik. Langkah panik inilah menjejaskan banyak industri yang berasaskan kepada consumerism. Iaitu tabiat pengguna. Kerana tuan-tuan terus buang tabiat. Tak mau pakai. Tuan-tuan terus buang tabiat. Faham? Kemudian wayang. Tuan-tuan mula kira bayar. Dulu tuan-tuan pergi, panggung kat mana? Kat sini. Kat sini ramai. Sini ramai. Tuan-tuan fikir panggung mana? Sekarang tuan-tuan fikir panggungnya pun satu masalah, parkingnya pun satu masalah, nak bayar popcorn satu masalah. Jimat cermat, jangan pergi. Berarti sementara tuan-tuan nak stabil, 3 bulan, langkah panik jimat cermat membunuh semua perniagaan opsional. Yang selamat beras je. Yang selamat ikan je. Yang selamat sewa rumah. Yang selamat bayar bulan kereta. Sebab tuan-tuan dah ada komitmen. Yang lain tak selamat. Salesman lalu depan rumah tuan-tuan, dia sepupu tuan-tuan, tuan-tuan tak takut. Takut tuan-tuan kena beli barang.
Hari tu tuan-tuan tak kenal sepupu tuan-tuan. Yang selalu tuan-tuan sambut, tuan-tuan tegur. Takut sangat nanti tuan-tuan dijadikan pembeli. Jadi apa langkah kita buat? Mengelakkan di mana tempat pun. We are not consumer. Saya bukan pembeli. Saya rakyat biasa je. Saya bukan pengguna. Saya rakyat biasa je. Sebab tuan-tuan akan diikat oleh apa yang dipanggil keputusan pantas untuk segera berjimat-cemat. 3 bulan teruklah orang macam saya. Sebab semua orang menganggap keputusan panik, buku tak boleh masak. Buku tak boleh jadi nasi. Pandai baca buku pun dia tak bersangkut dengan tambah wang. Ilmu bukan duit. Untuk 3 bulan. Nanti rasional balik, keadaan dah stabil, baru tuan-tuan kata, kena baca buku ni. Barulah kita ada luas pandangan. Kita kena baca buku, baru kita ada banyak pengetahuan. Kita ada buku, baru kita bual, ada isi, ada fakta. 3 bulan pertama, panik menjadikan semua benda adalah tentang makan je. Malah, saya cerita dekat tuan-tuan, pergi mendengar ucapan agama adalah tinggi. Sebab tuan-tuan kata, sekurang-kurangnya aku dapat tabah dengan ujian Allah. Ada satu kawan, dia selalu live dekat ZRI Stream. Dia cakap benda pandai. Tuan-tuan dah tak masuk dalam live saya. Sebab pada waktu tu, pandai tidak menyelamatkan tuan-tuan. Pandai tidak menghilangkan rusing tuan-tuan. Bila datang bulan susah, nanti masjidnya ramai. Sebab agama akan merawat kebimbangan tuan-tuan. Masjid akan menenangkan tuan-tuan. View saya tinggal dah 800. Bercakap 800 orang yang dah stabil lah. Yang lain semua lari ke masjid. Pak Imam baca doa, tuan-tuan marah. Tak ada sampai tenang Pak Imam ni baca doa. Dulu tuan-tuan komplain. Pak Imam ni mentang-mentang baru balik Mesir, doa dia berkarang-karang. Sekarang tuan-tuan kata, maghrib ni tak ada nak sebab, tak ada nak mengadu ke Allah, tuan-tuan susah. Dah Pak Imam tu amin-amin dah. Maka panik ni menjadikan banyak perkara nak yang diatur semula berlaku dalam titik gangguan. Titik gangguan ni bahaya untuk IKS ni. Tuan-tuan jual kek lapis, maaf lah kan. Saya jual buku berlapis juga tuan-tuan, saya bagi contoh. Tuan-tuan jual kek lapis. Okey. Mula-mula RM25. Sale 50%. Yang terbayang di kalangan pembeli tuan-tuan tetap beras kampit. Senang. Tuan-tuan cerita kek lapis ni, 50%. Besar iklan dia, 50%. Orang tu tengok. Oh, tinggal RM12.5. Tahu tak orang tu kata apa? Setengah kampit beras ni. Sebab nak sementara panik dia nak hilang. Lepas 3 bulan baru dia tahu. Taklah teruk macam Abang Zainal cerita. Abang Zainal gertak kita sampai kita makan nasi dengan ikan masin. Rupanya masih beli. Lepas 3 bulan. Gangguan panik ini barulah boleh menjadi kita semua rasional. Dan IKS kena jaga. Kalau tuan-tuan berada dalam algoritma consumerism, barang yang tuan-tuan miliki ni, gincu. Dia kata lawa pun laki dia tak menikah lain sebab duit tak ada sekarang. Kalau dia tak pakai gincu, muka dia pucat. Itulah bini yang laki dia balik riau kat bau. Ya, abang susah ni hari, kerja teruk gaji sikit. Sebab laki dia tak menikah lain, sebab duit tak ada. Dia nanti gincu bila ekonomi okey. Laki dia balik, duk menyanyi lagu kan. Oh, di mana? Ini dia rasa mesti jumpa schoolmate dah jadi janda. Dia melawa. Maka gangguan panik ni, siapa duduk dalam IKS, tuan-tuan kena faham. Apa yang dipanggil sebagai consumer behavior bila dia panik. Yang pertama dia buat tak nak belanja. Dia pegang jimat cermat tu. Sampai beras kali ni bini dia cedok. Dia tengok. I selalu nampak. Nasi kadang-kadang 2 pot buang. 1 pot setengah buang. Dia kahwin 30 tahun tuan-tuan. Baru hari ni dia cek pot nasi. Dia cek semua. Ni ikan ni goreng sekali dengan kepala lah. Selama ni bini dia ni tak berapa pandai. Masa dia menikah, bini dia ni adalah model. Bini dia ni adalah influencer. Tak pernah lah potong ikan. Jadi bini dia cincang kepala ikan, cincang ekor ikan, goreng badan ikan. Sekarang dah susah. Jadi dia beritahu kat bini dia. Orang buang insang saja bodoh, kepala ikan orang goreng, garing boleh makan. Maksudnya selepas 30 tahun baru bini dia tahu. Bahawa kepala ikan ni dimakan. Ekor ikan buang hujung je. Orang tak buang, potong tamp lepas tu buang. Baru dia faham. Maksudnya inilah yang kita duduk dalam IKS ni, yang sekarang ni kita kata kita provide barang base kepada consumer behaviorism. Iaitu tabiat berguna. Bila tabiat guna dia pergi pada jimat cermat, kita lah orang pertama dia tak nak kawan. Sebab dia anggap ini simbol pembaziran. Buku pembaziran, gincu pembaziran, tudung pembaziran. Yang dulu dia beli, dia kata apa? Keperluan. Bang, saya bukan pebang, saya segan. Pasal kawan-kawan saya duduk tegur, macam tak tukar tudung. Dia ada dah 12 helai tudung. Tapi semua koko base. Sebab dia minat warna koko. Jadi dia kata dekat abang dia, saya nak beli sekarang yang biru pula. Saya tak nak lagi orang panggil saya Jamilah Koko. Saya tak nak panggil lagi orang panggil saya Hasnah Koko. Dah lah nama saya kampung, Koko pula. Saya nak sekarang orang panggil saya Has Pink. Saya nak sekarang orang panggil saya Net Pink. Natijah nama dia jadi Net. Dia pakai pink. Bila consumerism tuan-tuan,
Tudung tu dia boleh pakai seminggu. Sebab manager dia pun pakai yang warna biru seminggu. Sebab daya membeli tak ada, maka retilah dia daya berjimat. Jadi siapa saja yang hidup dalam bidang yang sama dengan saya meniaga IKS, 3 bulan ketika pengguna membuat langkah panik, kita kena terima hakikat. Kita memang makan kuah. Kita memang makan kuah. Sebab mereka mengambil langkah kepada ketakutan yang belum lagi diuji bagaimana rasional dia. Sebab ini sekarang panik kan, kita tak dapat lagi rasional dia. Selepas 3 bulan baru dia faham, tudung boleh pakai sebulan, boleh beli lagi sebulan 2, beli tudung RM10. Okey, buku boleh beli lagi sebiji 2. Sementara dia nak boleh beli sebiji 2, kita ada dekat sini, tak ada dekat sini, itu kita tak tahu. Kedai kita masih buka ke masih tak buka, kita tak tahu. Sebab 3 bulan ketika dia panik, kita dah lingkup lah. Tak perlu tunggu setahun dia panik. Kita berniaga ni, 3 bulan pembeli kita panik, kita dah tutup kedai dah. 3 bulan pembeli kita dah mula merasa bahawa di tengah-tengah kesusahan ni, inilah suami yang balik menangis. Sebab kali ni bukan bini menangis. Laki yang menangis banyak. Sebab laki tu lah yang tukar sport rim, lawa masa raya, cat balik kereta yang tak perlu cat. Laki tu buat semua keputusan. Jadi sebelum dia dipersalahkan selepas hari raya ni, dia kena tunjuk muka insaf dulu. Sebab keputusan yang silap semua dia buat. Maka laki yang paling insaf. Maka itu, saya jelaskan kepada tuan-tuan, rumit kita dalam IKS adalah untuk buat sustainable. Sustainable ni adalah mengatur semula struktur perniagaan kita dengan mengukur kayu beli akan menurun dengan rendah. Hinggalah keadaan menjadi lebih tenang selepas 3 bulan ujian ekonomi ini, barulah orang boleh strukturkan. Bila sebut jimat cermat, dia akan ambil langkah yang ekstrim. Itu dia tak mau berbelanja langsung pada benda yang tak perlu. Terima kasih pada tanya IKS tadi. Saya tak lah harga sawit saya dah jawab dah tadi. Beli mercun pun nak tanya saya. Ini rasanya ni anak main TikTok mak dia ni. Okey, industri kereta saya dah tengok semalam report dia. Salah satu daripada, tonton Google je. News ni keluar semalam. Salah 2 industri yang akan paling terjejah dengan segera. Kesan daripada ekonomi ni adalah industri kereta dan industri perumahan. Senang. Semalam keluar report dia. 2 benda yang akan terjejah dengan segera. Kerana kan komitmen rumah ni panjang. Harga dia RM100,000. Orang akan ambil stay and look first. Kereta ni, komitmen dia akan panjang. Harga dia sangat mahal. Maka orang akan ambil stay and look first. Adalah panjang. So, 3 months ni yang terjejas teruk adalah perumahan dan kereta. Semalam saya tengok report dia, daripada antarabangsa punya report, the worldwide. Berarti rumah dan juga kereta adalah industri yang paling terjejas setiap kali orang mengambil langkah komitmen, kerana inilah saiz pinjaman yang besar. Rumah RM100,000, kereta RM100,000. Itu yang saya beritahu pada tuan-tuan. Retail saya dah jawab tadi, soalan IKS retail lah tu. Peruncitan saya dah jawab tadi tentang IKS tu. Mas semua saya dah jawab dah. Tuan-tuan yang masuk lambat elok dengar je tuan-tuan. Tuan-tuan sebenarnya sebab tu saya kata disiplin. Follow ZRE Stream. Saya sentiasa live 5 petang dan 9 malam. Cuma besok kita tak ada live kerana saya terpaksa menghadiri kursus sebelum bertolak ke Sumut Flotilla 2.0. Besok kursus kita adalah menandatangani dokumen bahawa kita tidak akan membuat sebarang tuntutan di atas apa saja yang berlaku ke atas kita ketika berlayar. Terutama risiko apabila ditahan atau dipintas dalam perairan yang akan disabotasi Israel. Besok saya takkan live. Lusa saya kembali live. 1, 2, 3. 4 tak tentu kalau flight saya kena standby 4 sebab kami kena berada di sana 6 bulan. Kita dijangka fly 5. Masa tu saya tetap akan live dengan tuan-tuan. Jadi follow ZRE Stream, pukul 5 masuk, pukul 9 masuk, kecuali esok aja. Kemungkinan kalau live tu, kalau saya punya latihan dan penyerahan dokumen tanda, saya bersetuju untuk tidak menuntut apa-apa ke atas sebarang bentuk perkara yang terjadi ke atas diri saya. Kerana saya pergi dengan rela. Maka saya ambil malam. Semua akan terjejak lah. Insurans ni optional. Tuan-tuan mungkin boleh mempertahankan klien lama. Tapi tuan-tuan nak dapat klien baru adalah payah. Tapi kalau klien lama tuan-tuan, banyakkannya berada dalam industri berasaskan jual beli. Kan tuan-tuan jual bukan banyak government servant. Tuan-tuan jual banyak kepada corporate sector. Industri ini datang daripada yang beli tuan-tuan, banyak mereka yang datang daripada orang yang jual kereta. Mereka yang jadi salesman rumah. Mereka yang buat property. Kalau itu klien tuan-tuan, tuan-tuan kena ready. Ada mungkin dia berhentikan. Terutama kalau dia main pada angka yang besar. 500, 400 sebulan. Mungkin dia hentikan kerana dia sendiri kehilangan pendapatan. Sebab mereka ni gaji pokok rendah. Gig economy, itu yang semalam saya bincang.
Bila behavior consumer, tuan-tuan diam dulu dengar saya jangan komen benda tak perlu. Dengar saya cerita. Dia panggil rantaian apa yang dipanggil change of behavior. Di mana orang panik ambil langkah jimat cermat. Ketika ekonomi ni belum berlaku gangguan, tuan-tuan orderlah kotiau goreng daripada gig ekonomi. Saya ambil contoh adalah mereka yang membuat e-hailing. RM12 naik RM15. Tuan-tuan tak peduli. Because tak ada benda yang aware tuan-tuan tentang RM12 sekarang naik RM3 jadi RM15. Tuan-tuan tak peduli yang tuan-tuan beli RM15 naik RM17. Tuan-tuan tak peduli. Tapi bila datang apa yang dipanggil langkah berjimat cermat, tuan-tuan tengok semua. Dia naik RM15, naik RM16, tuan-tuan terus stop. Makin mahal. Sebab RM1 dalam keadaan tuan-tuan takut dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, menjadikan tuan-tuan akan buat fast decision. Jadi gig ekonomi akan terjejas. Terutama mereka yang berada dalam sektor e-hailing, sama ada makanan ataupun apa-apalah. Jadi semalam saya ada bincang panjang. Bukan semalam, kemarin dulu kot saya live. Semalam saya tak live. Hari Jumaat saya live dengan tuan-tuan, saya dah bincang. Rantaian dia. Dan saya juga bincang. Bahawa perniagaan saya juga akan terjejas dengan teruk. Kerana buku bukanlah 30, 40, 50 pilihan rakyat Malaysia. Banyak kan tuan-tuan membeli dengan saya, tuan-tuan masuk. Kemudian tuan-tuan berkawan dengan saya melalui stream ni. Kemudian barulah tuan-tuan membeli buku. Sebenarnya secara asasnya tuan-tuan tak pernah berniat untuk membeli buku. Berarti kerana buku bukan keperluan. Di Malaysia buku bukan keperluan. Tuan-tuan beli adalah sebagai simbol of support. Tapi tuan-tuan tak boleh support saya dalam keadaan tuan-tuan rasa kedudukan tuan-tuan sekarang ni mengambil langkah ekstrim berjimat cermat. Maka sehingga keadaan yang menjadi lebih matang. Sebulan kita berada dalam kejutan. 2 bulan kita berada dalam pertimbangan. 3 bulan kita berada dalam boleh membuat keputusan. 4 bulan baru kita waras. Berarti 3 bulan ni satu cabaran besar. Bukan saja untuk tuan-tuan, untuk saya sendiri. Untuk semualah yang berada dalam sektor, kita membekalkan benda yang bukan keperluan wajib bagi pelanggan kita. Ini optional je. Tak beli buku pun tak apa, beli buku pun tak apa. Sebab tuan-tuan akan menganggap beras, nasi, lauk, pelajaran anak tuan-tuan, duit sekolah dia, sewa rumah, duit kereta, duit minyak. Itu keperluan. Kerana kelangsungan hidup tuan-tuan bergerak di atas rantaian ini. Buku, baju, pakaian, bercuti. Orang yang berada dalam industri travel agency, semua akan terasa. Kerana 3 bulan pertama, langkah berjimat cermat, orang tekan panic button. Stop all the behavior. Semua gaya hidup ni orang akan stop. Remain kepada keperluan asas. Until kita lihat kesan daripada perang ini, berapa banyak kita terjejas. Jadi sebelum teruk terjejas, kita cut off lah dulu. Perkara-perkara yang kita rasa bukan keperluan. Jadi orang yang berniaga, benda-benda yang bukan keperluan, dia terasalah keterjejasan tu. Termasuk saya sendiri yang berniaga buku, kerana buku bukan keperluan. Sampai benda-benda kecil tu, tuan-tuan buat pilihan lah. Nak sambung conway ke, nak sambung apa, tak kalau itu pun saya nak detail kan. Tuan-tuan sendiri maklum kocek tuan-tuan. Pendidikan ni dia duk spam, saya dah jawab tadi. Pendidikan, pergi sekolah, pendidikan tu berjalan macam biasa lah. Duit anak kita pergi sekolah, kita kena standby. Cuma pendidikan yang bersangkut dengan orang kata sekarang, kalau tuition, anak dia ambil 6 subjek, bukan dia kurangkan 4. Dia duk spam pendidikan, saya duk jawab dah tadi. Jadi kalau saya tanya dekat tuan-tuan, antara saya adalah baki RM80, RM90 sebulan. Saya remain untuk pendidikan. Sebab pendidikan ni cut sekali kesannya panjang. Sebab anak kita ambil SPM setahun tu aja. Anak kita ambil SPM. Anak kita belajar di mana-mana pada satu waktu tu saja. Maka dia adalah keutamaan. Kerana kehilangan waktu tu berarti kehilangan peluang tu. Maka itu saya jelaskan pada tuan-tuan. Jangan masuk perniagaan makanan sekarang. Bukan masa yang sesuai. Bersara awal pun. Tadi kawan saya cikgu, dia nak minta bersara awal. No, saya kata. Dia kata apa? Sampai no. Saya kata servis sampai 2028. Servis sampai hujung 2027. Januari 28 baru ambil bersara awal. Sebab dia nak bersara awal, dia ada kemahiran. Dia seorang pelukis. Dia banyak jual painting dia. Sambil menjadi guru di Gua Musang, Kelantan, dia jual banyak painting dia. At one time, dia nak turun berhenti dan memulakan perniagaan painting dia sebab klien dah ramai. Pun saya kata jangan. Bukan masa yang betul. Untuk memulakan perniagaan di mana lukisan, dia bukanlah pilihan. Dia bukan keperluan. Dia optional je. Saya dah keep kerja. Keep kerja. Masih ada lagi masa. Bukan pencen wajib pun. Nak ambil pencen pilihan. Tu kerja. Okey tuan-tuan Siapa yang boleh follow saya. Siapa yang belum follow, supaya tuan-tuan dapat waktu, selalunya saya live 5 hingga 7, 9 hingga 11. Cuma besok, petang confirm saya tak live, kerana pagi saya ada kursus untuk Sumut Fertila 2.0.